trending dan terkini di Dagang News. Sebanyak 19 insiden gangguan dilaporkan berlaku terhadap sistem Aerotrain di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari tempoh 2 Julai hingga 30 September lalu. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, antara punca insiden tersebut adalah berkaitan isu teknikal, isyarat dan semboyan serta perbuatan penumpang. Ada antara penumpang yang buka pintu secara paksa dan ada juga disebabkan isu teknikal. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB bekerjasama rapat dengan pengeluar train Alstom bagi memastikan sistem beroperasi dengan lancar serta memberi tindak balas teknikal pantas apabila berlaku sebarang gangguan. Kini Aerotrain sudah beroperasi sepenuhnya pada tahap optimum dengan tahap ketersediaan 100%, katanya ketika menjawab soalan Khairil Nizam Kirudin PN Jerantut yang ingin tahu insiden gangguan Aerotrain yang berlaku dan mekanisme pampasan terhadap pengeluar di Dewan Rakyat hari ini, 13 Oktober 2025. Mengulas lanjut, Hasbi berkata, sebagai langkah tambahan, pegawai teknikal ditempatkan di dalam train bagi menangani sebarang masalah dengan segera. Katanya, Alstom boleh dikenakan denda sehingga RM190,000 sebulan sekiranya gagal memenuhi piawaian prestasi yang ditetapkan. Setakat ini, prestasi operasi Aerotrain berada pada tahap 100% dan MAHB akan terus bekerjasama dengan Alstom bagi memastikan perkhidmatan berjalan lancar serta mengekalkan standard operasi tertinggi di KLIA, katanya. Aerotrain kini beroperasi dengan tahap ketersediaan 100% sejak beberapa minggu kebelakangan ini sekaligus menunjukkan kestabilan penuh selepas kerja-kerja naik taraf utama selesai pada 30 Jun.